Pagi-pagi jijak. Sakit. Atau kita sudah duduk lama. Mungkin kita kerja, sudah duduk lama. Tiba-tiba bangunkan, dekat tempat sini dekat tapak kaki sini banyak sakit dekat tumit sini. So, ini masalah sebenarnya adalah plantar fasciitis. Dia dari petis pelan-pelan tarik sampai ke tumit sini. Jika siapa yang ada sakit-sakit di bahagian tumit ini, makanan-makanan yang kena elakkan adalah makanan ikan bilis, kacang-kacang, kacang panjang, soya, ini kena elakkan. Okey, so sekarang Master tunjukkan cara-cara untuk urut di bahagian tumit. Ini 5. Ini tunjuk 1. Kita lock sahaja. Sudah lock, kita tekan di bahagian tumit. Okey. Kena urut di bahagian tumit bukan tekan saja tau. Okey, just kena tekan dan jalan. Ini tekan dan jalan. Dah urut Wah, nanti you akan rasa lega sangat. Okey, tumit di sebelah ini. Ini 1 ini tempat kita kena urut banyak ini corner ini, buku ladi sini. Sebab buku ladi sini dia akan ganggu tau, buku ladi ini dia akan ganggu sampai sakit tumit. Okey. So kita tunjukkan cara-cara untuk melegakan sakit tumit dulu. So ini tepi-tepi ini kena urut. Banyak kacau ini tepi-tepi ini. Ini tepi-tepi ini.